Kami ingin membentangkan projek inovasi yang kami hasilkan, iaitu EcoStep Powerpack. Projek ini bertujuan menukarkan langkah daripada kaki manusia kepada tenaga elektrik yang boleh diperbaharui dan mesra alam. Pada masa kini, penggunaan tenaga elektrik semakin meningkat. Dalam masa yang sama, kita masih bergantung kepada sumber tenaga yang memberi kesan kepada alam sekitar. Selain itu, tenaga kinetik yang dihasilkan daripada pergerakan manusia masih belum dimanfaatkan dengan sepenuhnya. Oleh itu, kami menghasilkan satu penyelesaian yang lebih mesra alam dan lestari. EcoStep Powerpack ialah pad lantai pintar yang menggunakan teknologi piezoelektrik. Apabila seorang memijak pad ini, tekanan daripada langkah kaki akan ditukarkan kepada tenaga elektrik. Tenaga tersebut kemudiannya boleh disimpan dan digunakan semula. Objektif utama projek kami ialah, yang pertama, penjanaan tenaga elektrik daripada langkah kaki manusia. Yang kedua, menggalakkan penggunaan teknologi hijau. Dan yang ketiga, menyokong pembangunan bandar pintar. Keunikan utama projek ini ialah ia menggunakan tenaga manusia yang biasanya terbuang. Selain itu, projek ini menggunakan bahan yang boleh digital semula dan mempunyai kos pembangunan yang rendah. Sistem ini juga boleh diperbesarkan untuk digunakan di kawasan yang mempunyai ramai pejalan kaki. EcoStep Powerpack terdiri daripada beberapa lapisan. Di bahagian atas terdapat lapisan getah sebagai permukaan pijakan. Di bawahnya terdapat evaform untuk menyerap dan mengagihkan tekanan. Seterusnya, terdapat plat aluminium dan sensor piezoelektrik yang menghasilkan tenaga elektrik. Prototip yang kami bina berukuran 30 x 30 cm. Di dalamnya terdapat 25 unit sensor piezoelektrik yang disusun dalam bentuk 5 x 5 grid. Antara komponen utama yang digunakan ialah sensor piezoelektrik, bridge rectifier, kapasitator, bateri dan USB output module. Semua komponen ini bekerjasama untuk menghasilkan penyimpanan dan menggunakan tenaga elektrik yang dijana. Apabila seseorang memijak pad ini, tekanan akan dikenakan kepada sensor piezoelektrik. Sensor tersebut menghasilkan tenaga elektrik. Tenaga yang dihasilkan akan melalui sistem penukaran arus dan disimpan di dalam kapasitator serta bateri. Seperti mana tuan-tuan dan puan-puan telah nampak di dalam video ini adalah demonstrasi macam mana EcoStep Powerpack digunakan. Ia akan dipijak dan menyalakan LED tersebut. EcoStep Powerpack mempunyai beberapa kelebihan. Ia mesra alam, tahan lasak, senyap semasa digunakan dan mudah dipasang. Selain itu, sistem ini juga boleh digunakan dalam pelbagai keadaan dan boleh diperluaskan mengikut keperluan. Projek ini menyokong matlamat pembangunan mampan atau SDG. Antaranya ialah tenaga bersih, bandar mampan, penggunaan yang bertanggungjawab dan tindakan terhadap perubahan iklim. Ini menjadikan projek kami lebih relevan dengan keperluan masa hadapan. Teknologi ini boleh digunakan di sekolah, universiti, stesen MRT, lapangan terbang, pusat membeli belah, stadium, hotel dan bangunan pintar. Pada masa hadapan, teknologi ini boleh digunakan sebagai sebahagian daripada sistem bandar pintar. Ia berpotensi digunakan untuk lampu jalan, laluan pejalan kaki pintar dan sistem pengecasan tenaga berskala kecil. Projek ini membantu mengurangkan pembaziran tenaga, menyokong penggunaan tenaga hijau dan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai teknologi lestari. Ia juga membantu memupuk minat pelajar terhadap bidang STEM dan inovasi. Kesimpulannya, EcoStep Powerpack membuktikan bahawa setiap langkah manusia mempunyai potensi untuk menghasilkan tenaga yang boleh dimanfaatkan. Walaupun tenaga yang dihasilkan adalah kecil, ia boleh menjadi sebahagian daripada penyelesaian tenaga hijau pada masa hadapan. Kami percaya bahawa setiap langkah mampu mencipta perubahan.